Assalamualaikum guys. Semoga sihat sejahtera hendaknya. So kalau anda first time terjumpa FY punya pengisian ni kan, sebenarnya dah ada lebih 90 video selama 3 minit. Kejap je yang anda boleh follow dan boleh dengar, dan insyaAllah anda akan dapat ilmu-ilmu yang menyeluruh lah tentang kehidupan dekat muka bumi ini sebagai seorang Melayu Islam kan. Follow lah, tengok lah video-video FY yang lain tu. Cerita dia hari ni apa tuan-tuan? Cerita dia hari ni adalah nak cerita pasal penerapan nilai bersedekah. Sebenarnya tuan-tuan puan, prinsip-prinsip yang terbentuk dalam diri kita ni kan, dia lalu satu proses lah kan, proses yang F1 namakan sebagai proses 4P atau konsep 4P kan. Dia mesti satu, kita dapat ilmu naiknya, pengisian kita dapat ilmu kan daripada mana-mana. Nombor dua, kita ulang-ulang pengulangan, kita ulang-ulang buat benda tu. Nombor tiga, dia lalu pengukuhan, pemantapan ataupun reinforcement, dan akhir sekali dia akan terbentuk dalam diri lah, dalam bentuk penerapan kan. Pembentukan dalam diri terbentuk, apa juga prinsip-prinsip yang kita pegang terjadi daripada keadaan inilah. So kalau katalah anda merokok contohnya kan, dia mula-mula memang dapat ilmu merokok tu, tengok orang lain merokok kan, lepas tu ulang-ulang merokok. Kali pertama merokok tu batuk-batuk kan, tak boleh merokok lah, asap tu boleh masuk dalam dada kan. Dah lama-lama tu kan, dah ulang-ulang isap rokok tu, lala dia jadi dia lalu pemantapan. Ada kawan lain kata kalau tak isap rokok tak maco, lepas tu dia melekat lah tuan-tuan. So benda sifat-sifat ni kan, dia melekat dalam diri kita, sama ada kadang kita sedar atau tak sedar, tapi melalui 4 proses ni tadi. Ini cerita dia. Sama juga kalau kita nak jadi seorang yang ahli sedekah kan tuan-tuan. Kita memang bukan dah kaya baru sedekah. Kita kena lalui satu proses kan. Sedekah daripada kita sikit kita sedekah, makin lama makin banyak. Bukan dah kaya baru nak sedekah. Dan konsep sedekah tu ialah kalau kita jadi gajah, kita bagi lembu. Kalau kita jadi lembu, kita bagi kambing. Kalau kita jadi kambing, kita bagi ayam. Kalau kita jadi ayam, kita bagi macam itulah, makin lama makin kecil kan. Jadi kalau kita jadi gajah kan, jadi jutawan, takkanlah bagi masjid kita bagi RM1, betul tak? Tu maksud dia kan. So sedekah ni adalah konsep yang mana, konsep kemurahan yang mana akan membawa kebaikan yang banyak. RM1 yang kita bagi tu akan tumbuh 7 tangkai, 7 tangkai tu akan tumbuh 100 tangkai lagi kan, 700 kali ganda. Jadi proses ni bermula dengan 4P tadi. Kita kena ulang-ulang buat, kita kena dapatkan ilmu dia kan, kita kena bersedekah tempat yang betul kan, kita kena ikhlas lillahi ta'ala, barulah kita dapat amalan yang baik, dapat pahala ibadah, insya-Allah.